Jaga 3 perkara ni kalau takut mati. Siapa yang tak takut mati kan? Sebaik-baik manusia pun takut mati. Ulama mengingatkan kita, kalau takut mati, jangan tinggal 3 perkara ni. Pertama, syahidul istighfar pagi dan juga petang. Siapa yang baca syahidul istighfar ni sebelah siang, dia akan mati pada siang hari tersebut, maka dia adalah ahli syurga. Siapa yang baca dengan yakin sebelah malamnya, dia mati pada malam tu sebelum subuh, maka dia adalah ahli syurga Allah. Maka kita pun tak tahu ni mati siang ke malam ke kan? Maka istiqomahlah kita baca syahidul istighfar ni setiap pagi, lepas subuh dan juga lepas maghrib. Yang kedua, Nabi SAW berkata, sesiapa yang baca Allahumma ajini minan nar 7 kali selepas solat subuh dan juga solat maghrib, dia baca sepadan solat sebelum berkata apa-apa dengan siapa dan sebelum berganjak daripada duduk tahiyat akhirnya, maka akan tertulis baginya pelepasan daripada api neraka. Yang ketiga, amalan membaca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur merupakan pelepasan daripada azab kubur. Sebab tu kita sewajarnya terkesan dengan pesan seorang ulama ni, kalau Allah berkehendakkan kepada kamu untuk pelepasan daripada azab kubur, maka Allah akan permudahkan bagimu untuk membaca surah Al-Mulk setiap malam. Jadi kita semua takut mati kan? Jom kita amalkan, semoga Allah permudahkan kita untuk buat 3 amalan ni. Save dan komen Alhamdulillah, dan boleh pakai share video ni kepada semua orang. Semoga boleh jadi pahala jariah untuk kita. Ikhlaskan hati, rezeki menanti.